Okay guys, let's see. Super Saiyan 4. Okay, kita sambung sekejap. Jangan jatuh. Okay, kita perlukan pisau kecil sebab gunting dah hilang. Tertinggal kat titi pucung. Aku tak tahu lah siapa ambil, cleaner ambil ke apa. Ada kawan-kawan yang ambil, pulangkan ataupun tolong simpan. Terima kasih. Hari tu hilang, hari Jumaat. Okay. So kat sini, tepat kat sini, tekan sos. Jom kita tengok dapat apa. Dia tak nak buka elok lah. Okay. Okay, ni dia punya cut something. So ni saya rasa okay. Ready guys, ready. First kita ada Piccolo dewasa. Okay. Kemudian kita ada daripada Team Red Ribbon ke? Ribbon ke? Okay. Lepas tu kita ada orang tua ni. Yang ni dengan Piccolo macam tak sure lah, macam adik-beradik something ataupun ahli keluarga. Okay. Next kita ada ni kita ada yang macam Goku tapi bukan dia. Yang ni apa nama dia? Saya tak sure. Dan kita ada Goku. Ni Goku. Betul tak? Bukan, ni Bardock ni ayah kepada Goku. Okay, dan final cut is Frieza. Bukan. Ni bukan Frieza. sorry. Bukan Frieza. Ni saya tak sure apa nama karakter dia. Tapi dia rasa macam yang tadi. Geng-geng ni lah, geng-geng dia. Pakai baju hitam merah ni. Okay. So next card is so kita dah buka dah. Kita masukkan balik dalam ni. Dan kita tengok kad nombor 2 02. Lepas tu 01 terus kita tengok kad nombor 2 pula. Super Saiyan Red. Okay, let's see. Okay, ni dia punya kad tu. Okay, so kita ada Chi-Chi dewasa, mak kepada Gohan dan isteri kepada Goku. Ni Chi-Chi. Kemudian kita ada, ni bukan Krillin ni. Ni saya tak sure siapa nama dia. Okay, Krillin dia lain sikit. So ni kita ada atuk Piccolo. Gitu. Ni kita ada apa tu? Ni kita ada siapa ni, macam Frieza tapi bukan dia. Demon Frieza. Lepas tu ni kita ada Goten Fusion. Kalau kita ada, wow, kita dapat Vegeta guys. Wow, look at this. Gitu. Okay. Jadi kita sambung pack berikutnya. Ni ada cara bermain tau. Tapi tak buat, nanti kita tengok. Kita tengok dekat komputer ni. Okay, next pack terakhir. Pack gambar Goku Super Saiyan Blue. Bang. Taklah. Dia terpotong pun nak buat macam mana. Okay, let's see. So ini, ni ketua tim Rock apa, Red Ribbon ke? Lepas tu kita ada orang jahat ni, siapa nama dia? Ni kita ada Tenshin ni yang ada mata 3 tu. Okay. Ni kita ada, kau tahu tak ini anak kepada siapa nama tu? Mr. Satan. Ni. Siapa tak nama dia? Alah, saya lupa kan, nanti saya kena cari balik. Lepas tu dia pun boleh buat Super Saiyan tau. Dan kita ada yang ni Gohan dah dewasa. Dan final card kita hadir dengan apa tu?
Oh, ni yang jahat tu lah. Siapa nama dia? Yang geng-geng Frieza tu. Habis. So kita dapat ke semua kad-kad yang kita nak, yang dan berharga RM10 sahaja. Okay, so jom kita tengok. Kita tengok dekat apa laman web yang dia kata ni. Sekejap. www.dragonballsupercardgame.jp. Okay, so kita tutup ni kejap. Keluarkan. Kita pergi ke Google. Ini saya dah buka ni. Okay. www.dbsd Hai DBS tolak card game, tolak. Ni ada pun panjang tu. Okay, dia kata kita tengok kat sini. Dia punya laman web. So ni kad dia guys. Dia punya laman web something tu. Tapi ada pack-pack dia yang mahal lah. Ni dia punya laman web, korang boleh tengok. Lepas tu kita ada apa ni? Oh, Bandai TCG. Learn more. Ini dekat phone kan. Phone ni tengah record sekarang ni. Tak, kita nak tengok apa maksud dia. Oh, ni kat search. Okay, jap. Ida Son Goku, tak masalahnya. Dia tulis dalam bahasa Jepun, macam mana saya nak faham? Tak apalah, kita buka je ke semua sekali. Dia tulis dalam bahasa yang saya tak faham sebenarnya. Sorry guys. Sekejap. Dan saya pun tak tahu cara permainan dia macam mana. Kalau korang tahu, komen di bawah. Nanti kita beli lagi, okay? Sebab kad ni nak beli satu RM10, kali 3 dah RM30. Okay, saya balik dalam ni. So dia kata search nama kad EX. Macam mana saya nak tahu dia EX? Ni EX FB02.058. FB kat sini. FB02 tolak triple ni 58 058 58 enter. Boleh tak? Oh ni ni kad dia. Ni rupa kad dia guys. Battle, nama dia Vegeta. Okay, ni cara permainan lah. Dia ada kuasa, combo power, details, blazing aura. Oh, detail. Ni daripada pack ni lah yang saya beli. Okay, kalau korang nak berminat nak beli ataupun nak tengok saya buat konten pasal kad ni, korang boleh hantarlah apa-apa gift. Lepas tu kita ada kad special ni. Apa benda ni? Wow, look at this guys. Kita tak dapat lagi dua ni. Okay. Lepas tu ada Zamatsu pun kita tak dapat lagi. Ni Cell pun kita tak dapat lagi. Super Saiyan Vegeta Blue tak dapat. Ni tak dapat. Belum lagi Broly pun tak dapat. Oh, banyak Get in game item. Oh, dia ada game lah. Dia ada, dia ada rare ada dalam 30. Super rare ada 12. Secret rare ada 12. Okay, kad biasa banyak kita beli kat sini guys. Ni nama dia. Saya pun tak sure berapa harga dia.
So kita try cari dekat